Susah nak jumpa tanda subur, lendir ewek tak ada, kering masa bersama. Head jadi sikit hari pertama, banyak hari kedua, ketiga sikit. Ini antara salah satu tanda PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Polycystic Ovarian Syndrome ni adalah kegagalan kilang telur wanita untuk menghasilkan telur matang setiap bulan dengan cantik. Maknanya kadang-kadang mungkin dia bertelur tapi telur dia kurang kualiti. Itu antara salah satu tanda dia lah. Jadi hari ni saya nak explain 4 kategori PCOS berdasarkan simptom dan tanda. Yang pertama, sekiranya anda senang letih, cepat letih, lepas makan nasi rasa lagi nak kena kunyah jajan ataupun nak minum air manis, ataupun dalam satu hari tak dapat makan nasi, tak dapat minum air manis tu, rasa lemau, tak bertenaga. Itu tanda-tandanya anda alami insulin resistant PCOS. Maknanya hormon insulin anda dah lemau, dah lesu, dah makin malas bekerja. Jadi anda perlukan sedikit trigger, contohnya macam pseudo vitamin B8, inositol, yang mana dalam setiap flavor FRT dah ada inositol ni untuk bantu tingkat kapasiti kerja hormon insulin. Jadi bila insulin kita lebih terkawal, hormon estrogen kita pun lebih terkawal. Kerana kalaulah gula anda berlebihan dalam badan, apa yang berlaku? Gula ni dia akan mimik kepada hormon estrogen, menyebabkan kilang telur anda confuse dan tak dapat nak rembeskan estrogen sendiri. Jadi apa yang berlaku? Bila kilang telur wanita ni confuse, dia akan merembeskan hormon lelaki, androgen. Jadi wanita ni dah start lah ada hirsutism symptom. Contohnya ada misai, ada janggut. Okey, ini simptom pertama, insulin resistant PCOS. Yang kedua, sekiranya anda ni susah nak tidur malam. Dah pukul 10 malam, goleng-goleng tak boleh nak tidur lagi. Ataupun pukul 1 pagi dah terlelap, pukul 3 pagi terbangun balik. Pukul 3 pagi dah terbangun, susah pula nak tidur balik. Tu tandanya hormon kortisol anda, hormon stres anda meningkat awal berbanding orang normal. So kalau circadian rhythm yang normal, biasa pukul 6 pagi, 5 pagi, dia punya kortisol akan mula spike up lah sebab dia nak menyediakan badan kita untuk bekerja aktif pada hari tersebut. Jadi bila kortisol anda meningkat, stres anda meningkat, jadi hormon seksual anda pun akan slow down, drop dan menyebabkan anda tak berovulasi. So ini kadar stres, anda boleh amalkan mineral tambahan, contohnya macam magnesium. Okay, so dalam FRT pun kita dah bantu setiap flavor. Stres ni ada banyak faktor lah, stres emosi, stres fizikal, over exercise, tak cukup tidur, stres pemakanan, makanan tak seimbang. Dalam masa sama ada ikhtiar untuk elak semua stres tu, anda pun boleh ambil mineral tambahan macam susu FRT. Okey, untuk tanda yang ketiga adalah, ini kategori orang yang dia head dia cantik setiap bulan. Tiba-tiba bulan tu, tak bertelur pula. Head dia lewat pula time Ramadan Syawal contoh. So ini kita panggil pill induced PCOS. Kena tengok pada bulan tersebut ataupun 2 bulan sebelumnya apa yang anda dah makan. Contohnya anda ada 1 bulan tu tak sihat. Mungkin ada ambil steroid ataupun non-steroid anti-inflammatory drugs, painkiller yang menyebabkan kilang telur anda kecut tiba-tiba, ataupun mungkin bulan tu time Ramadan Syawal anda pergi umrah kan, ada ambil pil pil hormon untuk stopkan head. Jadi head anda tak teratur tiba-tiba disebabkan oleh pengambilan ubatan. Ni kita panggil pill induced PCOS. Jadi bila anda stop ubat ni, insya-Allah kilang telur anda akan bekerja balik dengan cantik, dengan syarat pembuluh darah dekat kilang telur tu pun cantik. So anda perlukan ekstra dekat vitamin K dan L-carnitan. Itu yang kita bantu dalam setiap flavor FRT juga. Sebab vitamin K ni sedikit sebanyak dia bantulah pecahkan sikit fibrin daripada bahan pengawet semua dalam makanan tu bagi aliran darah anda lebih lancar. Okey, ini pill induced PCOS. Yang keempat, last but not least adalah kita panggil sekiranya anda ni jenis kategori sembelit teruk ataupun anda perasan muka dah naik jerawat, berminyak, dan head pun mungkin dah tak teratur, kadang-kadang bertelur, kadang-kadang tak bertelur kan. Ni kita panggil inflammatory PCOS. Maknanya badan anda dalam keadaan inflamasi yang tinggi, berkeradangan tinggi, disebabkan anda punya sistem protection badan tu dah slow down. So anda perlukan ekstra dekat probiotik, bakteria baik untuk usus, dan juga prebiotik, makanan baik untuk bakteria baik dalam usus tu hidup dengan gembira. Sebab sistem pertahanan badan seseorang tu ditentukan oleh kesihatan usus dia. Usus yang sihat, barulah hormon anda lebih seimbang. Barulah apa yang anda makan, buah dengan sayur tu dapat diserap zat dia. Kalau tak cukup juga nutrien dia. Sebab itulah FRT ni bersih serbuk. Setiap flavor FRT kita dah bantu juga dengan inulin, prebiotik untuk usus. Kecuali kalau coklat cinnamon punya flavor, ada tambahan probiotik untuk usus. So untuk inflammatory PCOS ni, dia simptom lain juga adalah mudah jatuh sakit. Setiap bulan mesti ada demam, ada sesama ataupun
pun bila dah kena kuman keputihan teruk tu dah baik, dapat balik kuman keputihan infection, dah makan antibiotik masih lagi tak kebal-kebal. So sebenarnya anda kena berikhtiar daripada awal, atasi dulu root cause, punca utama. Mungkin anda terlebih makan manis, sebab manis-manis ni menyebabkan badan keradangan juga dan berinflamasi. Dalam masa sama anda boleh juga amalkan nutrisi tambahan seperti susu FRT. Okey, anda belajar sesuatu, cuba teka saya kat mana sekarang. Okey, so jangan lupa follow Tito ni dan tengok banyak tips kat atas tu. Untuk siapa yang ada PCOS, boleh tengok kat PCOS juga. Okey.